Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey guys, hari ni saya nak unboxing sinki. Saya beli sinki sebabnya nak tukar sinki kat dalam rumah lah. Alright guys, jom kita tengok apa ada dalam ni. Kotak dia tulis made in China. China lah ni. Okey, kita tengok apa yang dia bagi. Saya beli ni kat Shopee. Okey, dia punya link ada dekat tag tu Okey guys. Yang ni dapat ni set dia. Yang ditunjuk dalam iklan ni lah, dalam Shopee tu. Nampak macam semua ada. Okey, ni set dia punya piping dia belah bawah. Okey, ada. Lepas tu ni dia punya basin. Right. Ini pun dia punya basin. Okey, ni dia bagi papan pemotong. Apa lagi dia bagi? Okey, ni dia bagi dia punya set kepala pipe. Okey, ni yang kecil. Ni dia punya hose dia. Okey, ni hose dia. Kena study ni, saya pun tak tahu tak. Okey, ni. Okey guys. Okey, ni kepala pipe. Yang ni dia punya air terjun. Okey. Lepas tu dia bagi sekali dengan heater lah. Heater ke timer ni, saya pun tak tahu Okey. Ada, cukup, komplit. Ni ni dia punya barang-barang nak sambung pipe air Dia bagi siap yang apa? Hot and cool. Air panas pun ada. Dan akhir sekali
Okey guys, ini dia punya sinki dia. Okey, warna hitam saya rasa berbaloi lah dengan harga yang ditawarkan ni Jadi kita tengok barang-barang di keseluruhan dia. Okey guys, jadi inilah barang-barang dia. Sinki sekali dengan besin. Okey, besin, sinki. Lepas tu pipe. Peralatan dia untuk pasang lah. Okey. Tapi benda ni saya tak pasang sendiri lah. Saya akan panggil tukang rumah lah untuk buat. Okey, dah siap nanti saya update. Okey guys. Bye bye.